RM25 sahaja sekok. Hampa boleh pilih nak buat masak apa. Okay, nama saya Muhammad Afiq Fikri bin Mak Zain. Saya selaku owner di Acik Steamboat ni lah. So untuk ikan bakar, sebelum ni kita ada satu jenis ikan bakar. Sekarang kita ada macam-macam jenis ikan. Ada jenahak, ada bawai, ada siakap, talapia. So boleh pilih nak buat steam limau boleh, nak buat bakar boleh, nak buat gulai pun boleh. Macam-macam lah, ikut kepada customer dia request nak makan masakan apa. Untuk ikan tu kita boleh buat menu yang paling top, bakar garam. Bakar garam, lepas tu kita bakar kuning style Kuala Perlis punya. Lepas tu ikan tiga rasa. Lepas tu gulai kepala ikan. Okay, harga ikan ni start 20 hari bulan 2 ni kita akan buat promosi sampai 1 hari bulan 2. Untuk harga ikan kita buat sekok RM25 sahaja. Untuk sekok ikan siakap RM25, saiz 700 ke 900 gram. So kepada customer yang mai support kita sempena promosi Chinese New Year itu, kita ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat lah. Kalau tanpa mereka pun mungkin kita tak boleh nak upgrade lagi kita punya restoran. Sebab sebelum ni restoran kita semua meja plastik. Kan ada yang mai duduk kerusi patah apa semua. Tapi kerana mereka yang banyak support kita dah boleh tukar meja yang lebih kualiti lah, lebih selamat. Untuk promosi bulan Ramadan ni kita buat 3 Ramadan sampai 15 Ramadan. Harga RM29 9 kupang. Tapi kita tambah lagi menu lah. Tambah nasi biryani, nasi tomato. InsyaAllah ada yang tu. Yang sebelum ni kita buat promosi sempena Chinese New Year, kita buat seminggu sahaja. Okay, untuk Ramadan ni kita buat 2 minggu dengan harga RM29 9 kupang, kita buat 2 minggu. Untuk ayah insyaAllah kalau ada rezeki lebih kita akan buat open house untuk hampa semua.